Habis sejam kena charge RM20. What? Hello, good morning guys. Hari ni kita bangun pagi bukan sebab nak kerja, sebab nak bagi makan. Nak ke mana? Jom tengok. Good morning. Morning. Ke mana Bear? Ha? Kicap. Kata dah pergi kicap. Kita punya plan pagi nak pergi cari makan. Area Muar atau JB. Makan apa lah, kita tengok nanti macam mana. Mana? Selamat Hari Raya, Mak saya pakai. Berjumpa kita. Lagi mana ni? Ha? Lagi mana ni? Kita nak pergi jalan-jalan cari makan. Kita lapar lah. Ajo. Jom. Okay guys, hari ni kita punya co-pilot Abel dengan driver Linda. Let's go. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Miza, tugas kau hari ni? Dah. Kau jangan nak tidur ah. Bagi aku makan dulu. Tolong masuk-masuk sini. Nampak ni? Shima. Oh, aku nak pakai dulu tadi tapi aku tukar. Pergi ambil sekarang. Ni tokan makanan. Dah ini dia aku bekalkan. Tak sempat. Tak sempat dia nak goreng bihun. Aku macam dah pukul 2 baru teringat nak goreng bihun. Pukul 2 pagi goreng bihun. Ya, untuk pagi ni. Bawa bekal ke? Tak ada lah. Tak sampai. Sebab dah lewat. Macam tu Linda. Biar dia jalan Sana. Hari. Rim. Tak ada paper bag. Apa? Sebab sekali kan aku hari tu lupa nak minta kat dia. Abang, kau jangan tidur. Tidur siap kau. Okay, ni aku pula ni. Kenyang nanti tidur. Kau jangan macam-macam Kau tidur aku cuik kau. Apa Roy nak Google ni? Nak google apa ni? Biryani. Kau google je lah batu pahat. Biryani terus. Cilik-cilik batu biryani. Dia memang makan dia sendiri. Yang ni batu pahat. Simpan perut konon sampai ke batu pahat. Aduh. Dia yang paling banyak sekali order. Macam-macam. Nak tukar lah. Itulah, nak inilah. Macam-macam kan? Kau tidur kau siap kau. Siap. Visi. tak ada. Oh, dah bayar ni kat mana dulu? Reverse. Belum bayar. Reverse. Linda Pick up, reverse. Linda. Ini pick up Linda. Sunyinya. Linda. Habis bayar. Macam-macam lah. Tak, tapi memang kosong. Orang kosong. tadi dah tengok dah. Dia jenguk. Ingatkan sini. Oh, dia dah sorry dah. Dia dah sorry. Sebab Dia pergi mana tahu orang tu? Habis. Ya. Cuma Habib bagi. Kena tak Tak, ya aku kelakar dia kata nak risik. Risik apa? ada orang jalan lah. Semua salah Roy. Macam order tadi lah. Order yang pertama kan tak ambil order, pergi order nombor 2. So payment pun sama juga. Payment pertama tak ada orang, pergi payment kedua. Tiba-tiba dia kata kita tak bayar. Ni siapa punya aiskrim ni? Bukan, ais coklat. Cukup ke? Air ni. Tengok tak? Cek dulu. Let's go. Bagi makanan. Mesti bagi makanan. Kita nak masuk. Ni apa ni? Kita nak masuk. Kenapa tak? Mana kamera dia? Oh. Depan. Apa nama dia? Ini adalah sausage McMuffin. Macam mana? Sudah. Kau ni merosakkan. Terima kasih makan. Dah kenyang diam semua. First time dia makan Jangan dah kenyang semua tidur. Apa nama ni? crispy chicken. Tu orang belakang makan. Syamil. Amin belakang. So lagi berapa jam? 2 jam setengah lagi. 2 jam setengah lagi perjalanan kita. Estimate 11.50 sampai. Ni Linda jadi driver. Kau tak leret, bagi tahu je. Exit Pago. Okay, kita nak makan som pandan. Dia dapat ni, dah boleh air gula dia.
macam lompat tikam ni yang masa. Nak makan? Okay. Okay. Ni kau fufa. Nak makan? Nak? Macam sedap. Nak? Macam bertikam. Dah, jangan letak lagi. Bagi dia pasal makan ke? Aku nak yang tu. Sedap tak? Manis. Dia Kelantan lah. Okay, orang Penang asal. Oh, manis. Minat apa? Bukan manis belum nakal. Bukan manis. Ya, aku semua ambil. Semua lagi. Betul tu lah manis. Ini manis. Oh, apa? Manis tapi dia manis lain. Kan? Bukan manis. Bukan manis letting. Manis je. Ada letih, ada manis, ada manis. Kau. Nasi biryani Mana ayam dia? gam ayam ni. Kaki. Kaki. Pening. Stres lah. Kedai ni stres. Kau tengok cawan Linda. Sebab banyak peraturan. Banyak peraturan. Linda kata, sini je cawan dia. Itu boleh refill. Itulah sejam. Lebih sejam kena charge RM20. RM20 sejam. Next hour, next hour sejam. Kena lagi setengah RM20. Sekali kau empat kedai dia. Dia ada orang negatif. Kedai ni ada orang negatif. Tapi rasa sedap. Rasa sedap. Ya. Cuma banyak rules. Biryani gam ayam. Boleh beli dua. Ya. Tak manis lah. Okey lah. Asal Mimi tak nak video call dengan kita? Okay, dia ada dua type of nasi biryani biasa dengan nasi biryani gam. So majority suka nasi biryani biasa tu lagi berbanding nasi biryani gam. So lauk dia just nice je lah, tapi nasi dia best. Dengan dia punya dessert tu best. Kuih-kuih tu best. So jangan lupa try. Tutup pula dah. Tak ada rezeki Kak Miza nak makan mi goreng. Itu lah tu. Aku dah simpan perut dah. Dah lapar. Amin dah lapar dah. Durian. Durian. Balik ini dah buat sendiri. Kan? Dekat ada udang kan? Cakap selamat datang ke daerah Muas. Pedas, telur ikan. Kita datang lagi. Macam bungkus. Telur ikan. Lekor mayang. Nasi putih berapa? Nasi putih apa? Satu. Share. Tiga. Share. Kau share nasi putih. 2, 3. Badan. Lagi apa? Tak dilupakan untuk orang di rumah. Telur mayong. Bilang. Rice chicken. Sayur kan ni? Rice chicken. Sedapnya. Minum masa tengah panas. Panas lit-lit abang hang. Member kau balik Jepun. Itulah pasal. Member nak terbang balik ke Jepun. Dah makanan-makanan kita guys. Ikan tenggiri, telur, ikan mayong. Dan di Bandung Mall. Makan. Itu kan dah order ni repeat. Repeat order. Oh ini terbaik. Apa? Yong tofu goreng. Selalu datang sini kita akan repeat. Hari tu dah datang lah. Repeat lagi.
Dulu kat tempat lama tu kan. Tanjung Mas. Buat apa tu, Cha? Oh, dah dari tadi. Panas-panas. Lah, kapan? Oh dia kena makan bungkus di Bandung. Kau dah rasa belum? Belum dah lah. Boleh lah. Kalau ni bungkus aku. Bukan lah. Let's go. Kita kat mana? Sekarang kita berada dekat nak pergi kopi 434. Niza nak cari bahulu. Ada jual bahulu? Oh, lu belakang sana. Ni nak makan macam cendol atau kopi tu. Okey, jom. Let's go. Kita nak ikon sebenarnya. Kita dekat 434. Piu. Aircon je. Macam berada di Afrika dengan topi dia. Abi mawet. Kita makan otak-otak pan. Tahu? Kita makan apa? Aku nak air jalan makan semua. Abi bawa jalan-jalan pakai. Kalau akan meninggal. Dia tak berani. Dia tak ada. Kau tak lipat kau siap lah kan? Cukup kalau kau. Tak kena ikut dah pernah belakang. Memang kau kena lipat ini. Cokwe. Ni Bagi kedai kopi. Tak, oh ada kopi. Oh, Ni dah ni. dah sejuk dah tu. Baru ikut. Baru. Dah sejuk dah tu. Macam manis sebab tu. Asal? Apa? Tak payah kicap pun dah just nice. Apa buat? Betul dah aku dapat gila. Kenapa kau tekan situ? Yalah, rasa makanan. Kan? Tired je. Kena. Ya ada. Kopi Musa. Otak-otak. RM199. Tak payah pergi bagi kopi Musa tu. Koyak. Panas. Fun. Dia steam bun kan? Steam bun. Dia je dah. Kan ada. Ha? Again. Dia orang nak pergi tu? Beli bahu Oh, tu? kita nak pergi beli bahulu tradisi dekat lagi kita tunjuk. Inilah. Apa dia? Dia kan orang Johor. Dia bangga sangat dengan Johor. Ni berapa kah satu? 30. 30. Banyak nak makan. So, Lina dah borong. Kau dah borong? Dah. Tu krepek tadi kata krepek pisang. Bawah sekali. Ya. Okay. Dia goyak sudu. Aduh dia. Dasar. Beli mana tak boleh? Tak boleh. Inilah. Tu yang kecil ni. Bahulu ni dalam ada nak tengok. Okey sikit tadi dah pecah. Okay. Hampa tengok dia orang shopping ni ha, nampak ni. Ni pizza punya je. Berapa semua ni pizza? RM122. RM122. Kita dekat mana ni dah? Robok salai. Robot salai. Kita cari daging salai frozen dengan yang dah masak siap. Macam biasa. Kalau bungkus bukan aku bukan kau. Bungkus bukan kau. Jom. Ni yang bungkus. Kalau nak beli berbalik. Itik pun ada. Seko RM15. Jangan. Seko RM55. RM15. Beli daging salai. Daging. Yang nak masak tak nak? Nak juga. Nak juga. Okay. Oh, ada yang kurang pedas. Kalau nak yang
yang bungkus yang kurang pedas ni kat sana juga kan? Okey, semua kat sana Oh, okey. Gulai ikan tilapia, telur ikan. Apa lagi kau nak beli? Rendang mamen. Mamen ayam. Dia ada lauk juga lah. Lauk dia ke? Dia campur-campur. Cukup ke? Cukup lah. Terima kasih. Sama. Yang ni beef daging. Ni best. Terima kasih. Oh, cakap. Baik. Okay guys, sekarang kita berada di Rembau. Kita nak bawa anda semua ke Kopi Pundong kat Rembau. Jom. Let's go. Cantik ya. Kopi Pundong. Izzah, mana Izzah? Kita dekat Kup-kup. Kopi Pundong kat Negeri Sembilan, Rembau. Rembau. Dulu ada orang pernah tidur sini. So hari ni dia bawa kita pula tengok-tengok kau berkenan ke. Bolehlah check in. Jom. Jom. Kita tengok. Linda tengah menahan nafsu kopi. Boleh lepak kan? Just follow me, kita nak order. Jom. Spanish coffee. Tu apa? Caramel latte. Spanish latte. Aku. Aku ais coklat. Masih berjaya lagi tak minum kopi. Yes. Very macam. Dekat ni, Lenggong Outdoor Festival. Itu masuk-masuk tadi tengok. Alamak, muka yang macam cousin kita ni jumpa dekat Lenggong lah apa kan. Macam lah muka. Ya, muka sama. Kenal jugalah Syah. Saya kena owner. Kawan kau. Oh sekali lah. Saya kena owner. Ni owner. Sama. Yorok lah. Tiga. Sekali 1, 2, 3. Terima kasih. Lembayung. Kodok lembayung. Jom manis tu adalah hidup kau. lempeng. Lempeng. Nampak tak? Kawasan Semidi. Rumah dia ada unit. ada yang berkenan. Okey, nanti kita nak datang Nak bawa. staycation. The girls trip only. Ya ke? Girl trip. Eh? Let's go guys. Let's go. Cantik view dia guys. Sebelah sini kolam ikan. Ada deck untuk lepak. Tu dia pantry kat sana. Wow. Sebentar nikah. Allah, terima kasih. Kita sana tak boleh? Masuk kat celah tu. Masuk kat celah tu tak boleh. Oh ni tandas dia guys. Boleh je nak tepi. Tandas dia simple. Ada shower, water heater. Complete. Queen. Cermin. Dan dia ada view. So ni dia punya deck untuk Kemarau dia. Kalau tak dia sampai sini juga sebenarnya. Bawah papan ni. Dalam lah. Kalau budak ni pantau ni mak bapak tu. boleh berendam lah kaki. Budak kalau jatuh dia tak ada jatuh. Dia macam landai sikit.
Konsep macam ni lah kak. Ha? Konsep. Konsep. Rumah kebajikan nanti. Tapi tanah kan? Orang tua-tua. Dekat kedai tua-tua. Cantik. Oh, dah Ada- 3 years semua berangan nak buat rumah. Ada plan nak tambah lagi ke? Masa ni tak kot. Oh ya. Maintain dulu Ingat establish Sebab yang ni sikit. pun tak sempat, dia tak sempat nak post kat mana-mana. Oh. Ada yang customer yang seorang dua tu, dia orang yang post. Tapi dia collab lah. Dia ada IG. Benda IG ada? ada lah. Undong Farm Stay. Oh, okay. Ha? Boleh bagi. Boleh bagi dia. Budak-budak ni selalu budak-budak ni yang Hmm. bagi. Kalau budak-budak je. Ni mak budak ni. Akak pun. Munculkan diri. Sekejap lagi datanglah putera. Ni putera je. Aduh. Ada? Nanti aku bagi. Gunung pula dia menabu. Aku dah nyanyi dah ikan gala. Sekejap lagi naik dah tu. Ya, apa? Datanglah putera raja sekejap lagi. Boyen mana Boyen? Boyen tu? Itu untung je dia. Goreng. Datang. Nak apa korang? Sila. Cikgu. Ada. Ada Maggi ketam ada. Lagi tetapi ada. Charges lah. Ada charges lah. Of course. Ni tak kira. Cantik. Kawasan ni macam relax. More to relax. Gambar apa? Santai-santai. Editing. Bambu. Member feeling. Di bawah bambu. Mengingatkan zaman kerja. Macam nak kerja. Yang ni mengenangkan Jepun. Untuk retire. Retire plan. Yang seorang ni macam nak mana nak menjadi peternak ikan keli berjaya. Betul tak? So sangat best kalau korang datang kat sini healing. So kedai makan pun ada. Boleh masak-masak. Bagi makan ikan. Maggi, nasi goreng, everything here. Okay guys. So cukuplah untuk hari ini. See you next. Jom.